Banyak juga yang komen tentang nak dapat kerja pensyarah ni. Tahu tak, berjaya atau tidak, kerja sebagai pensyarah ni bukanlah satu patut disebabkan oleh calon yang ditemuduga tu. Tetapi disebabkan apa yang kami perlukan di dalam fakulti. Saya bagi contoh lah ada 2 orang yang datang untuk temuduga. Seorang nama dia Jamilah, seorang lagi nama dia Kasum. Kedua-duanya baru je selesai PhD dan mohon untuk kerja sebagai pensyarah. Hai, saya Jamila, PhD dalam Structure Engineering. Sekarang nilai H-Index adalah 6 dengan 15 jurnal publication dan saya juga menerima anugerah tesis terbaik di Convocation. Hai, saya Kasum. Lepas saya PhD dalam Matematik Industri. Sekarang ni H-Index saya nilainya 3 dan saya baru saja terbitkan 5 journal publication. Setelah selesai sesi temuduga di FCAP, saya bagi contoh kat FCAP lah. FCAP tu sebenarnya untuk Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina ni lah. Okay. Dan Kasum terima surat lantikan sebagai pensyarah. Manakala Jamilah tidak dapat sebarang berita. Jika ada kebetulan yang nama Jamilah tak dapat kerja sebagai pensyarah, jangan salahkan saya pula Ini adalah contoh saja. So, kenapa ini terjadi? Ini disebabkan di FCAP kami memerlukan seorang lagi pensyarah dalam bidang matematik. Buat masa ini, hanya ada 2 orang sahaja pensyarah dalam bidang matematik. Dan ini tak cukup nak cover subjek matematik. So, awak nampak tak kejayaan Kasum mendapat kerja sebagai pensyarah ni adalah kerana dia mohon pada masa yang betul dan tempat yang betul. Oleh itu, saya ingin bagi sedikit tips lah. So, jika awak nak apply kerja di fakulti tersebut, buatlah research dulu. Awak search lah apa yang diperlukan di fakulti tersebut. Untuk tahu ni, awak bolehlah bertanya kepada pihak pengurusan di fakulti tersebut. So, jika ada kabel tu memang sangat membantu. Tapi kalau tak ada kabel pun tak apa. Awak pergi saja ke laman web fakulti tersebut, pergi pada staff directory, carilah mana pengurusan yang tertinggi dan awak cubalah email. Kan tahu dapat jawapan kan? Dalam video sebelum ini, saya dah juga beritahu pentingnya kelayakan profesional, contohnya professional engineer dalam sesebuah program akademik. So, jika awak ada kelebihan yang lain, contohnya awak ada IR ke, ia juga membantu awak untuk dapat kerja sebagai pensyarah. So, bagi yang masih memohon kerja sebagai pensyarah, janganlah putus asa. Okey, cuma masa dan tempat saja yang masih belum tepat lagi. Mana tahu, sepanjang awak cuba, tu dapat kan? Dia seolah-olah macam kita baling dadu lah. Ada masanya kita dapat 1, ada masanya dapat 2. Sekali dapat 6, teruslah awak dapat kerja sebagai pensyarah.